tunjuk saya nak custom, tunjuk cara nak custom fog lamp yang deget tu. Saya dah cabut tu, buka tempat dia lah tu. Ni saya dah cabut. Saya cabut fog lamp ni sebab masa pakai lampu asal dia tu, dia panas, habis cair semua. Yang ni saya dah potong lah. Saya dah potong bagi bulat sebab saya nak masukkan fog lamp yang jenis scope lah, LED scope yang tak panas. Saya beli murah je, RM10 je harga LED tu. Tak apalah, orang kata buat ada-ada. Janji dapatlah menambah sedikit cahaya di kegelapan malam untuk jalan. Sebab lampu asal dia ni pun tak berapa terang. Jadi ada fog lamp bawah tu, nampaklah terang sikit, tambah-tambah terang dia. Sebab dia punya fog lamp cover ni pun dah, dia punya chrome tu pun dah tanggal lah. Sama lah kiri kanan dah tanggal. Ok, nak tahu cara dia macam mana? Teruskan menonton. Ok, untuk buat tu saya beli ni. Dia macam gam juga, tapi dia bila dia ni warna hitam bila dia dah keras, dia jadi macam plastik keras. Bila dia dah kering, dia keras jadi macam plastik. Ni dia punya gam macam ni lah. Bila dia kena panas, dia lagi ni lah, dia lagi kuat. Saya nak masukkan ni fog lamp, nak gantikan bulb yang jenis panas tu. Saya nak gantikan dengan ni fog lamp jenis LED scope ni. LED scope ni dia tak panas, dia cuma tambah kantar sini. Jadi cahaya dia lebih terang sedikit. Harga dia pun murah je, saya beli RM10 je. Ini lubang ni saya dah bersihkan, muatlah untuk masuk ni. Ok, dah muat masuk tu. Untuk pegang dia masa saya nak gam ni, saya potongkan stiker bulat macam ni. Saya akan tambah stiker ni dulu. Ok, kita tambah dulu stiker. Tambah dulu stiker dekat sini. Ok, kita tambah stiker sini. Kita layer OP sikit, biar stiker tu lekat elok . Ok, dah sudah kita tambah stiker, baru kita masukkan. Ok, kita masukkan ni. Pastikan dia punya side dia tu betul lah, sebab dia ada, kalau kita letak tak betul, kita kena letak ni, ikut dia punya pengikat ni. Tapi ni ada mengikat dia ni, mengikat dia macam ni. Kita kena letak ikut mengikat dia. Jadi masa masuk tu, yang lubang ni kita kena letak tepi. Kita kena letak tepi macam tu. Kena duduk kat side tepi ni, baru kita berbogam. Ok, untuk lekatkan dia ni, kita letak glue gun sikit untuk bagi dia pegang. Bukan kita bor semua, sebab glue gun ni tak kuat. Kita bor glue gun ni sikit je, bagi dia pegang. Nanti bila kita nak adjust tu senang. Kita tunggu panas sekejap. Ok, glue gun dah panas. Kita bagi center dulu lubang ni ke tepi, baru kita bor glue gun.
bagi dia kering, dia bagi dia sejuk jap. Okey, dah siap center, kita bubuh glue gun ni untuk pegang dia, baru kita bubuh gam ni, sapukan kat keliling dia. Okey, kita bancur dulu gamnya. Dia kena campur kalau tidak dia tak keras. Kita kena campur epoxy dia tu dengan denyak dia. Okey, dia dah sebati, baru kita sapu. Kena sapu cepat-cepat sebab dia cepat kering. Kita sapu kita sapu sampai tutup semualah. Stiker-stiker yang kita letak tadi pun kita tutup. Dia akan mengeras nanti. Okey, ni tak habis lagi, sini pun tak sapu lagi, kita bancur lagi. Dia banyak angin ni dalam ni, sebab tu kena beli dua. Kalau satu memang tak cukup. Ni pun sekali pakai habis. Dua kali picit habis ni. Habis lah. Okey, kita pun habis sapu. Celah-celah tu pun kita masukkan. Celah-celah lubang tu pun kita masukkan. Sebab kita tak nak ada bocor nanti masuk air kat dalam. Nanti kita cek balik lubang-lubang tu, kita tengok ada yang tak tertutup ke apa. Okey,
Satu dah siap. Yang ni pun tadi sudah siapkan, cuma kena letak lagi sikit lah yang sebelah ada ni. Yang sebelah ni pun dah siap. Kita test dulu tengok dia punya cahaya macam mana. Ini yang lampu kuning. Okey, ni lampu kuning. Saya adjust sikit. Okey, ni yang lampu kuning. Okey, nampak dia tegak dia punya cahaya tu. Yang ni dia ada dua lampu kita boleh pakai lampu kuning ataupun lampu putih. Yang ni putih. Boleh pilih nak lampu mana, nak kuning ke nak putih, terpulang. Okey. Macam tu lah dia punya kejadian. Nanti dah siap pasang, kita tunjuk video. Ni yang sebelah lagi. Yang sebelah lagi ni tadi saya cek ada bocor sikit, ada yang tak kena. Jadi kita kena bubuh lagi lah hingga celah-celah dia ni. Okey, kita test dulu lampu fog lamp dah siap pasang. Tengok dia punya cahaya macam mana. Okey. Itulah, boleh lah orang kata buat ada-ada tambah-tambah terang. Yang ni saya guna yang warna kuning sebab nak matchingkan dengan lampu besar dia warna kuning kan. Lampu besar ni ada warna kuning kan. Cuma kuning lampu headlamp lah, bawah tu kuning spotlight lah. Okey. Sekian saja video kali ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh drop komen, insya-Allah saya balas. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.